Okay, kereta Mini Cooper R60 upgrade Android player. Okay, mari kita tengok apa yang ada dalam sini. Lepas upgrade, dia boleh pakai apps macam Android system lah. Okay, ni apps yang ada tu. Okay, macam Waze. Okay, Netflix. Okay, lagi YouTube. Okay, Spotify. Okay, YouTube Music. Okay, Google Map pun boleh, either Map atau Waze. Okay, lagi ada Play Store. Kalau mau download app semua dekat sini tu. Okay. Lepas tu, lepas upgrade boleh tengok movie. So, radio apa macam. Ni radio. Disebabkan dari trailer rosak di kilometer 452 menghalang dorong kiri dan kecemasan. Lagi dia ada USB port dekat sini. Lori rosak di dorong kiri dan hadapan Istana Negara Halil Jalan. Dan juga sini USB port. Lagi SIM pun boleh masuk kalau ada SIM card. So lagi satu, ini bulat sini. Dia ada lampu LED. So dia ikut balik yang atas biar ni button. Ambient light boleh control. Okay, tukar color. Pas upgrade Android system, kita upgrade juga 360 camera. So masa reverse, dia auto keluar lah. Okay. Juga bagi signal pun sama. Okay. Kalau siapa-siapa pakai Mini Cooper, ada minat nak upgrade Android player macam ini, boleh datang kita punya kedai Drex.